peristiwa. Ini datangnya, wah, ni kisah lama ni Casey, ingin kakak ketengahkan dahulu pengalaman kakak di Kampung Jaguh. Kampung Jaguh saya macam pernah dengar nama kampung ni lah. Maaflah, saya pelupa sedikit Daripada Kak Maria katanya, Casey, pengalaman ini berlaku di rumah kampung kakak, Kampung Jaguh. Di mana Kampung Jaguh ni? Waktu itu kakak dengan suami sedang naik motosikal nak pulang ke rumah, dan ternampak seorang budak lelaki ni mengayuh basikal. Dan bila kami nampak lelaki ni kayuh basikal dari jauh, di belakangnya dia ada pembonceng, seorang wanita lah. Dia duduk, bukan duduk tu, dia duduk macam berselimpang gitu, kemudian duduk di belakang lelaki ini. Dan semakin dekat baru kakak perasan budak kampung kami lah, namanya Hasan. Jadi suami kakak tegur, "San, pergi mana San?" Jadi si Hasan ni pun, "Oh bang, tadi dari kedai bang nak balik rumah." "Oh, ada pakwa, ada makwa nampak." Suami kakak tegur, "Makwa?" Tak apalah, okey abang balik dulu." Casey, bila kata Kak Maria wah, ni Kampung Jaguh ni, bila kakak dengan suami tunggang motor dah jalan ke depan, kakak toleh belakang. Casey nak tahu, budak Hasan tu terus tinggalkan basikal, dia lari. Casey lari selaju-lajunya. Kakak kata, bang, tengok bang. Suami berhentikan motor, suami toleh belakang, nampak budak Hasan ni lari, kami pun berhenti. Budak Hasan ni sampai depan kita tercungak-cungak, kemudian tanya, San, kenapa dengan kau ni?" "Bang, abang tadi cakap apa bang, ada makwa?" "Mana budak perempuan duduk belakang kau?" "Bang, saya tunggang basikal seorang bang, abang nampak siapa?" Astaghfirullahalazim. Casey, nak tak nak Casey, saya, kata Kak Maria, suami dengan budak Hasan ni, kami jalan perlahan-lahan sambil suami tunggang motor perlahan-lahan sampai ke rumah. Itulah peristiwa pengalaman yang menakutkan berlaku di Kampung Jaguh dahulu. Seram Ada makwa nampak Hasan? Bila masa Hasan ada makwa? Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa